Dia serve air Nescafe, kita nak minum pun macam bau busuk. Pengalamannya ialah ikut rawat orang kena kencing manis kan. Dia serve air Nescafe, kita nak minum pun macam bau busuk. Bau kaki tu bila buka luka, kita nak tabur blind lah. Kita masa tu nak belajar, nak tengok nak minum air Nescafe dia pun tak boleh masuk. Nescafe tu sedap tau. Bau tu memang siapa pernah bau memang satu bau je. Kanser payudara ke apa tu, dia manusia kan, bau tu juga. Arwah pakcik saya ada kencing manis, dia makan je ubat. Saya cerita pun macam biasa je, makan je ni kan. Terus ingat sale je kan. Mana dia makan, alhamdulillah masih saya cakap sebelum meninggal dia tak ada kencing manis lah. Dia punya bacaan 5. Tapi Allah nak jumpa dia lah, dia meninggal accident. Masalahnya saya kena jantung, lemah jantung, entek jantung dah pakai bateri. So dia kencing manis. So lazy lah kita punya ulama masa dia nak operate. Kadang-kadang bezanya masa dia taruh bateri tu dekat hospital, so kita tak boleh bagi ubat ni. So memang lama. Dia second punya apa ni dah operate, nak kena buang yang bateri tu, pacemaker tu, nak taruh yang barunya sebesar kanser. So nak kena buang tu, ada luka lah nanti. Itu pun dekat sebulan. Doktor ni kan, dia balik, kita pun taruh lah, bagilah. Alhamdulillah dia dah cepat. So untuk dia nak apa ni, bateri pun dah boleh cepat lah. Untuk yang sampai mana dah selamat. So kencing manis ni bagi saya, dia macam roller coaster. Dia akan naik, dia akan turun. Bila saya salah maintain kepada bapak saya, mengakibatkan kita cara cepat je, tangan dia ada luka terus kena potong. Bila dah kena, kita dah bagi ni, kita bagi jauh tu. Mungkin masa tu dah check okey, kita terleka sikit je. Dia kencing manis tak bagi cat. Mana ada luka sikit dalam masa 3 hari di hitam, lepas tu doktor dah cuci, tak boleh, terpotong. Situ start situ saya tukar up sikit lah. Up dos lah, dengan jauh je lah. Saya ada bagi kopi. So kopi tu daripada tak suka sampai dia minta. Pasal dia awal-awal tu dia rasa macam okay, dia bagus ni. Bila saya cakap, minum kopi ni, dia pun mencampur lah, bagus ni. Dia beza lah. So dia mana dia ingat sikit-sikit dia kan. So dia yang dah minum, mana dia dah ada apa ni, kecerdasan daripada minum kopi tu, dia rasa segar kan. So sungguh banyak membantu pasal penyakit bapak saya. Lepas kena potong tu, saya terus up UKN dalam masa lepas dia keluar hospital, jahit tu dalam masa 2 minggu kering terus. Tangan dia pun orang tak perasan, dia dah tinggal 4 je. Apa ni, tinggal 4 je. Nampak macam biasa je. Dia punya kat sini tu, pasal doktor kan potong dekat sini, so dia jadi pendek je lah. Dia pun sendiri tak tahu, dah hilang. Masa dia pun nak tengok kan, dia ada spare. So macam tu lah. So kita bagi, so, bila orang tengok tangan bapak saya dah jadi macam tu, dia pun kejut juga. So lepas tu bermula lah, orang dah lagi percaya kita lah kan. Bagi saya, masa saya cek darah bapak saya seminggu tu kerap. Macam mana dia memang naik turun dengan cepat lah. Ini 5, besok boleh jadi 20, 11 kan. Pasal kita tak tahu, time kita tak ada, dia berdalam apa kita tak tahu. So dia memang akan ada roller coaster. Itulah, saya harap dia okey lah. Saya pun kurang doskan biasa juga. Macam bapak saya, ubat dia kalau di IJN bagi berkotak pula ni kan. Saya langgar matang larang IJN, saya skip, ada yang saya tak skip, ada saya tak bagi banyak kan. Last kali doktor bagi sikit je sekarang ni. Insulin, 3 jenis kencing manis, 1 cair darah dengan untuk kegagalan jantung. Itu je. 11 hari dah 6 biji.
Kadang saya, itu pun saya bagi tak bagi je. Boleh saya bagi banyak kan. Jadi saya pergi cek kadar gula, kolesterol dia lagi terror pada saya. Saya kumpat dia 2 point something kolesterol. Baik. Terus saya tak bagi buat kolesterol malam-malam tu. Tak ada kolesterol pun tak bagi lah. Kan? Sama juga dengan doktor ada bagi buat gastrik. Dia tak ada gastrik apa tak bagi. Saya ilmu yang kita dah tahu ni, so ubat doktor kita tahu dah macam mana kita nak olah kan. Saya janji bacaan dia okey, bapak saya masih dah 78 walaupun dia demensia, dia boleh apa ni lah, bergerak sendiri dan sendiri. Tapi cuma tak sempat tu kena pakai pampers lah. Itu tak boleh buat apa lah. Dengan mandi lah, kalau mandi kita bagi dia mandi sampai habis 1 kolah. Dia stop dia mandi. Kena kontrol. Dah apa? Mana dia boleh mandi sendiri lah. Kita susah kan dah. Kalau dah kena angkat, alhamdulillah lah. So kalau mana yang buat lemas, kita dapat jaga, jadi dia boleh bergerak. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah perkongsian.